dengan ada rabitah tambatan hati kasih sayang, fikir rasa-rasa fikir kata buat yang terang jelas nyata pada pikirannya, pada rasanya, pada kata buatnya, maka terang jelas nyata pada fikir rasa kata buat itu menyebabkan dia pilih apa yang dia nak buat, apa yang dia tak nak buat dia tinggal. Sudah ada pilih yang tepat. Itu tujuan fikir. Jadi pagi, petang, siang, malam dalam ilmu yang luas itu, ilmu fardu ain, fardu kifayah, ilmu fadail, ilmu masail, ilmu nafi', ilmu la yanfa'. Dibahas. Jadi teranglah. Bila terang, apa tujuan terang itu? Supaya pilihlah. Pilih itu supaya pegang pilih itu dengan lama masa, sehingga apa yang kita pilih itu tetap dengan tumpuan itu. Sekira-kira mendepani kerja buat harian, mengamalkan mata pandang memandang, mengamalkan telinga dengar mendengar, mengamalkan pikiran pikir berpikir, mengamalkan rasa merasai, mengamalkan gerak tubuh kita itu, maka amalan-amalan yang kita amalkan itu dia tidak menyebabkan kita bercerai rubuh, lemah lumpuh hakikat ilmu yang menerangkan tentang hakikat tauhid tasawufiyah yang aini, yang fard ain, supaya ain kita, zat kita itu jadi ain yang sebenar, ain yang berhubung dengan ain wujud Allah.